Ya, sebelum ni saya ada berbincang dengan ramai kawan-kawan peringkat akar umbi dan pimpinan, dan setelah pergi ke beberapa negeri termasuk di cabang saya sendiri, saya telah membuat keputusan sempena pemilihan di peringkat pusat yang akan bermula pada Mei nanti, minggu pertama bulan Mei itu pencalonan, dan perwakilan akan mengundi sewaktu Kongres pada 24 hari bulan Mei. Saya telah memutuskan untuk bertanding jawatan di peringkat Majlis Pimpinan Pusat NPP, dan I offer myself untuk bantu memperkukuh, memperkemas gerak kerja parti di peringkat NPP, dan saya lihat dengan cabaran yang kita ada, pasukan inilah yang perlu bersiap sedia untuk membantu Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani menghadapi PRU ke-16 nanti. Dan saya bersedia untuk membantu, dan insya-Allah saya akan menyantuni warga. Kita tahu pada hari ini ada negeri-negeri yang akan melunaskan tanggungjawab mereka sebagai anggota untuk membuat pemilihan di peringkat cabang, dan proses akan berterusan sehingga 20 hari bulan April. Dan bila tiba masa nanti, saya akan turun untuk berkempen bagi jawatan NPP.